Assalamualaikum, selamat malam geng. Dekat sini ada tak yang masalah sama macam aku? Setiap kali turun berlari kan, kalau tak ada muzik, 5 kilo tu rasa macam cukup-cukup azab. Tapi kalau sumbat je telinga dengan benda ni, 5 kilo tu rasa sekejap je. Tapi sebelum ni aku pakai yang pattern macam ni tau. Bila sumbat dekat telinga, dia punya padak tu, aku sampai tak boleh nak dengar apa yang terjadi dekat sekeliling aku. Jadi bagi aku benda ni agak bahaya lah kalau pakai untuk berlari. Lagi satu, untuk jangka masa panjang, sebab sound dia ni direct masuk dalam telinga, mungkin bahaya untuk telinga aku jugalah. Jadi kebetulan yang ni pun dah nak rosak. Aku survey dekat market, aku jumpa satu open earbud daripada Pangu. Aku baca review dia, aku study review dia. Review agak baik lah, not bad lah. Untuk harga dia 100 lebih kan, review dia cukup-cukup baik. So malam ni teman aku, kita buat unboxing benda ni lah. Video malam ni agak panjang, so mohon bersabar sikit lah. Ok, aku dah tak sabar nak buka. Jom kita buka lah. Kita buka benda ni. Packing dia baik. Susah jugalah nak buka. Bubble wrap tebal lah. Ini dia Pangu Rani Rantu lah. Yang ni latest daripada Pangu. Kotak dia baik geng, macam mahal punya earphone lah. Aku tertarik dengan earphone ni, kenapa tau? First kali mestilah dia open earbud kan. Dia tak bahaya lah, kita boleh dengar sekeliling kan. Yang nombor 2, dia ada Bluetooth. Dalam masa sama, internal storage pun dia ada. Jadi kalau hari yang aku malas, katalah aku malas nak bawa telefon kan, cukup aku bawa benda ni je, aku dah boleh dengar lagu. Tak payah connect Bluetooth. Aku masukkan lagu up to 16 gig tau. Banyak tau, banyak lagu, 16 gig. Dengar tak habis lah. Lagi dia punya bateri boleh tahan, review aku tengok lah, boleh tahan sampai 10 jam. Kali sehari tu semestinya lah. Tapi dia tak boleh lebih daripada 1 meter. Dia IP67. Kena ingat lah, kalau nak terjun kolam, pastikan dia tak lebih daripada 1 meter. Itu antara review yang buat aku teracun dengan benda ni lah. Selain sound dia yang sedap, tapi sound aku kena dengar sendirilah nanti. Pangu Rantu. Aduh geng, aku rasa aku terpaksa separitkan video ni kepada 2 part lah. Kau nantikan part tu untuk unboxing benda ni, sebab dah terlalu panjang. Okey, dekat mana aku beli benda ni? Aku beli dekat Beg Kuning sahaja. Harga dia 100 lebih. Nanti kalau kau nak tengok review ke apa, kau tengok je dekat Beg Kuning. Kalau rasa benda ni menarik, kau terus je beli. Kalau dapat harga 100 lebih kan, 119, 115 tu kau terus beli. Jangan tunggu lama sebab ni stok laju tau. Okey, itu saja untuk malam ni. Nantikan part tu insya-Allah. Assalamualaikum.